Hai, saya Marisa. Saya bersama anak saya Tamara. So hari ini saya nak bawa anak saya pergi tour Sayur in the City. Okey, hari ni kita nak buat aktiviti dekat farm ni bersama dengan Sulaiman. Hai Sulaiman. Hai Tamara dengan Marisa. Okay, selamat datang dekat Sayur in the City. Okay, benda penting saya nak bagi tahu adalah Sayur in the City ni sudah 8 tahun kita operasi, tapi baru buka tahun ini. Maksudnya tahun ini kita buka open untuk public. Apa yang kita buat Sayur in the City? Pertama, kita ajar orang-orang datang untuk kompos. Tahu tak bagaimana sisa makanan untuk dikompos? Oh, tak tahu. Tak tahu. Okey. Di sini kita ajar cara composting, iaitu semua sisa makanan akan masuk dalam ni. Wah, tengok tu Kak. Semua sisa makanan, tak kira makanan apa, sayur, nampak tak? daging semua letak dalam ni dan kita akan tutup dengan sekam padi. Dah nampak sekam padi tak? Tak pernah. Tak. Inilah sekam padinya. Wah, Kakak tahu tak ni apa Kakak? Ni apa? Sekam Padi. Okey. Baru tahu ya. Okey, sekarang kita pergi dekat satu lagi tempat, kita punya garden beds. Wah. Okey. Ni section kita yang pertama, raised bed, dipanggil nasi campur. Nasi campur. Kalau ada nasi campur, boleh rasa boleh teka ada apa dalam ni? Ada lauk-lauk. Contohnya ada apa dalam ni? Ada cili. Lagi? Sayur. Sayur. Kita ada pokok bendi. Oh, bendi. Kita pokok ular raja. Ulam aja. Oh. Selasih tahu? Tahu? Selasih pun. Ini selasih. Jom Kakak. So satu beg ni kita tanam campur. So semua pokok-pokok sini kita punya konsep adalah sintropik, di mana kita tanam semua berdekatan. So pokok-pokok yang hidup tu ada pokok yang kuat dan pokok yang matang. So satu kawasan kita campur satu pokok. So tengah-tengahnya ada pokok besar, pokok limau kasturi. Pokok sekelilingnya pokok yang renek, yang kecil. Yang akan tumbuh cepat. So pokok ni dia akan hidup lama, dalam 6-5 tahun. Pokok sekeliling dia tu dia akan mati dalam masa setahun. Setahun je dah jangka ayat dia. So kita akan ganti yang pokok ulam leng dengan pokok sayur. Okey, sekarang ni kita nak pergi tengok ayam pula. Jom tengok ayam. Tengok ayam. Okey, kita jalan sikit lah. Kejar. Tengok kamera cepat. Hai goreng. Saya nak ajar cara tanam pokok. Wah, Kakak excited tak? Excited. Yeay. Pertama sekali, saya nak Tamara dengan Marisa ambil ni. Ni adalah kompos. Kompos yang kita ambil tadi pada kompos pal kita itu. Kita dah kumpul. Dan kita akan guna untuk kita punya penanaman pokok. Ni adalah sabut kelapa, kokopit. Dan yang tu apa? Ni apa tadi? Serkam padi. Ya. Serkam padi. Okey. Padi. Saya nak Marisa dengan Tamara buat ni. Ni 3 cup. 3 cup. Dan ni 2 cup. Ni 1 cup. Dan campur dalam bekas ni. Okey, jom. Lucu. Ambil cepat. 2. Okey, one more. Banyak-banyak. Boleh tak lagi sikit? 3. Okey, letak ni. Sekejap, tak cukup penuh lagi. Asam Jawa. Jawa bukanlah. Ni sabut kelapa. Sabut kelapa. Okey. Okey dah, letak cepat. Mana dalam tu? Okey. Jom kita ambil serkam padi pula. Cuy. Ekor. Serkam padi. Serkam padi. Boleh tak? Boleh tak? Penuh-penuh tak? 1. Iya. Iya. Ya.
Lagi. Letak lagi sikit. Hui. Wah. Okey, kita tuang. Kita tuang. Okey. Pandai. Macam nasi je. Macam nasi kan? Sekarang Pelan-pelan. Slowly. Very slowly. Sini. Ya. 1, 2, 3. Wow. Tekan. Okey. Good job. Boleh tak? Lagi. Letak lagi. okey. Okey. Kan? Okey. Duduk. Itu pula. Boleh tak? Tolak ke tepi. Sini. Dah. Dah. Okey, pandai. Sini. Betul tak? Kita tutup. Betul. Sekejap. Pandai. Yeay, dah jadi. Tepuk tangan cepat. Yeay. Okey, itu saja daripada Marissa dengan Tamara hari ini. Kepada ibu bapa di luar sana, mana yang berminat nak try aktiviti macam-macam ada lagi dekat sini, bolehlah contact Sayur in the City dekat IG. Bye-bye, jumpa lagi.